Oi, apa tempat ni? Gelap je. Harap pakcik tu tak nampak lah. Allah! Allah! Allahumma barik lana. Allahumma barik. Pakcik. Ya. Saya nak cakap sikit lah dengan pakcik. Saya rasa saya dah tinggal dekat rumah pakcik ni dah berapa hari dah ni. Pokok-pokok ni semua saya siram. Ni pokok-pokok denah tu saya jaga elok-elok semua tu. Saya rasa saya boleh minta diri dulu kot pakcik Tapi kan Am nak minta diri pun Am nak pergi mana? Duduklah sini. Pakcik ni bukan apa Am. Pakcik heran juga ni sebenarnya. Am duk lorat nak balik ni. Nak balik pergi mana? Bukan ada apa pun Am nak buat. Kalau Am duduk dengan pakcik, banyak benda ke Am boleh buat kat sini. Kan? Alah, bukanlah sebab pakcik berkira Am termakan burger pakcik tu. Berapa pedik sangat burger tu kan. Cuma yang pentingnya pakcik nak Am ni jadi orang baik. Yang amanah kan. Susah macam mana pun Am. Hidup tertekan macam mana pun. Kan? Kita ada ilmu sikit ke, ilmu banyak ke. Kita kena jaga amanah. Kita kena jadi orang jujur. Kan? Apalagilah kalau orang yang ada ilmu. Lagilah kena amanah. Lagilah kena jujur. Tapi pakcik, kalau orang yang ada ilmu ni, dia amanah ke pakcik? Dia ni sebenarnya macam ni lah. Kadang orang ni, bila dia lagi tinggi ilmu dia, lagi berat ujian dia. Bukan apa. Orang kata lah. Orang yang ilmu lagi tinggi, orang kata apa, soleh ni, setan dia lagi tinggi pangkat. General punya. Kan? Manusia ni tak kira lah siapa pun. Manusia ni tak maksum. Kan? Itu pegangan kita. Kita kadang masalah agak yang boleh jadi kita ni salah faham kadang-kadang. Kita duk ingat manusia ni maksum. Manusia ni maksum tahu kan. Dia tak buat salah, dia tak ada dosa kan. Yang maksum ni Nabi je. Kan? Manusia biasa ni dia tok syekh ke, dia tok guru ke, dia alim besar mana ke, dia ada ilmu ke, dia tak maksum. Dia terdedah juga pada buat salah. Tapi taklah bermakna bila dia ada salah tu kita boleh duk pergi maki hamun dia kan. Tapi pakcik, kalau orang yang macam dia berjubah, lepas tu berserban, janggut panjang-panjang, memang kita nampak dia alim lah pakcik. Orang tu mesti ilmu dia tinggi-tinggi tu pakcik. Ya. Itu biasalah, bukan je. Ramai orang dia menilai alim tak alim ni mungkin pada penampilan. Alim tak alim ni adalah pada ilmu dia, pada kejujuran dia menyampaikan ilmu tu. Kan? Macam mana senanglah pakcik nak kena bagi mudah faham. Kita sebagai orang Islam kita kena pandai menilai. Kita tak boleh menilai hanya berdasarkan penampilan kan. Yang kita nak nilai adalah tengok keilmuan dia. Kan? Jadi macam kita lah. Kita nak pergi doktor. Kan? Kita sakit ni tubuh badan kita ni. Tiba-tiba doktor tu kata dia nak kita kena buat operation. Nak kena belah dada kita kan. Kita sanggup kan nak bagi orang, kita nak pergi baring orang belah dada kita. Kalau kita tak yakin dia tu betul doktor yang ada kepakaran, yang ada ilmu. Dia tak maunya. Itu nyawa kita untuk hidup. Ni apatah lagi urusan kita untuk hidup dunia akhirat. Bab agama ni kan. Agama ni dunia akhirat. Lagilah kita kena serah kan urusan ni pada orang yang kita kata berkelayakan lah. Berkeahlian. Macam Allah sebutlah dalam Quran. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Apa Allah kata tu?
Sesungguhnya Allah perintahkan kamu. Ni perintah Allah, Am. Ini bukan pakcik yang cakap. Allah cakap Allah suruh. Allah. Innallaha ya'murukum. Sesungguhnya Allah perintahkan kamu untuk menyerahkan al-amanat. Allah guna plural kat situ. Wow. Amanat. Bukan amanah. Maksudnya amanah. Maksudnya setiap amanah ni. Amanah berkaitan dengan orang kata apa, ekonomi kena bagi kat orang yang pakar ekonomi. Amanah berkaitan dengan orang kata perubatan kena bagi kat orang bidang perubatan. Doktor-doktor. Amanah berkaitan dengan kepimpinan kena bagi orang yang boleh memimpin. Okey. Amanah berkaitan dengan agama pun kena bagi pada orang yang kena serahkan pada orang yang Agama lah. memang tahu dan arif, alim dalam selok-belok hukum hakam agama. Sebab itulah Allah guna amanat plural kat situ kan. Ila ahliha, kepada orang yang berkelayakan. Oh, macam tu pakcik Tapi pakcik, ni last lah saya tanya. Macam mana pula kalau kita bagi amanah tu dekat orang yang tak berkelayakan? Ataupun bila dah bagi amanah tu, dia abaikan pula? Menarik ni soalan Am ni. Dia sebiji macam yang Nabi SAW pernah sebut. 1000 tahun dulu lebih dah Nabi sebut. Nabi kata apa? Ini hadis dalam Bukhari. Nabi kata, "Idza dhuyyatil amanah fantaziri sa'ah." Kalaulah sekiranya amanah itu telah diabaikan, telah ditinggalkan, orang tak peduli dah, tak syah lah siapa nak buat apa ke, siapa nak jadi apa ke, lantak pergi lah kan. Maka tunggulah kiamat. Sahabat tanya, apa maksud diabaikan, dibiarkan amanah tu? Jadi Nabi kata, "Idza usnidal amru ila ghairi ahli fantaziri sa'ah." Kan? Apabila urusan manusia ni diserahkan kepada orang yang bukan layak, maka tunggulah kiamat. Jadi kita kena pastikan amanah ni diserahkan kepada orang yang layak. Jadi kita ni nampak macam makin dekat nak kiamat dah lah ni. Banyak dosa-dosa saya ni pakcik. Takutlah saya pakcik. Tapi terima kasih lah pakcik. Penjelasan tu barulah saya faham tentang amanah tu pakcik Oh, berat juga pakcik Macam tu Tapi nasib baiklah pakcik. Nasib baiklah saya ni bukan orang alim. Jadi tak adalah rasa beban tu dekat saya pakcik. Jangan anggap macam tu. Kita ni, setiap manusia yang hidup ni ada amanah dia. Nama manusia je maksudnya adalah amanah tu. Ni bukan pakcik jugalah kata. Allah yang kata. Allah kata, "Inna aradnal amanah." Kami bentangkan, kami tawar, kami offer amanah. Amanah apa? Amanah untuk urus bumi ni, jadi khalifah atas muka bumi ni. Kami bentang, kami offer kepada as-samawat wal ard wal jibal. Kan, langit-langit, bumi, bukit, gunung ganang pun. Fa'abaina. Semua tak mau. Kan? Wa hamalahal insan. Tapi insan, manusia ambil. Maknanya kita, nama manusia, kita adalah amanah tu. Kan? Yang tak ada amanah ni binatang lah. Apa amanah binatang dia senang lena, makan, minum, tidur je lah. Beranak. Kan? Jadi sebagai manusia kita tak terlepas daripada amanah. Terutamanya amanah untuk uruskan muka bumi ni kan. Seperti yang Allah nak, kita tak mau uruskan dia ikut suka kita kan. Ikut kepala otak kita jadi huru-hara. InsyaAllah Ustaz pakcik, saya akan ingat pesan-pesan Ustaz tu, pakcik tu. Dah macam kelas akhlak zaman sekolah dulu. Ini mau lagi sejam baru nak habis ni. Pakcik tak sambung dah Ni pun dah nak maghrib dah. Jom kita balik ni. Nak siap-siap nak pergi ke surau. Pakcik ni boleh tahu pula apa yang aku cakap dalam hati Sebenarnya dalam berhadapan dengan orang ni, kita kena ada perangai macam mana Nabi-Nabi yang Allah cerita dalam Quran. Tak ada harapan lah. Pergi jumpa dia pun tak jadi apa kan. Kalau daripada awal lagi
Nabi Musa dah letak dah. Dah judge macam tu dah. Tak ada makna jadi lah apa? pergi jumpa.